Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897 FM, kita berjumpa sekali lagi dalam satu episod Misteri Jam 12 Ekspedisi. Saya dah siap sedia dengan kisah yang dikirimkan email kepada saya. Dan hari ini cukup istimewa, saya menggunakan dua kamera. Satu kamera yang saya letakkan di atas tripod di hadapan kenderaan, dan satu lagi merupakan kamera yang saya pegang di tangan saya ini. Saya akan mula rakamkan kisah Misteri Jam 12 Jangan Takut Hantu di lokasi salah sebuah kawasan di Sembawang. Saya tak nak beritahu anda tempatnya di mana lebih lanjut, tapi anda cuba teka di manakah saya berada. Baiklah, kalau sudah bersedia, saya akan sampaikan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Pendengar Ria 897, kisah yang ingin saya kongsi bersama berkenaan dengan kawasan ini. Dan di belakang saya, kalau anda lihat, merupakan sebuah pohon yang melibatkan kisah yang dikirimkan oleh pendengar. Apa khabar Casey dan selamat tengah malam. Nama saya Selasih. Tolong ketengahkan pengalaman saya yang cukup menyeramkan ini. Kisah ini berlaku beberapa tahun yang lalu apabila saya dengan suami dan keluarga pergi memancing di salah sebuah kawasan di Sembawang. Saat itu kami sampai sekitar pukul 5 petang. Kenderaan kami diletakkan di tepi jalan berdekatan dekat kami memancing. Setelah letakkan kenderaan di tempat yang dimaksudkan, kami terus menuju ke destinasi. Saya, suami dan seorang anak gadis saya pergi ke tempat di belakang saya untuk meneruskan memancing bersama dengan suami dan anak. Setelah kami pasang kemah, setelah kami dirikan kemah kami, pasang joran dan mula memancing, aktiviti diteruskan, katanya Selasih, sampai sekitar pukul 8 malam di mana saya memanggil suami dan anak-anak dan anak saya untuk makan malam bersama-sama. Saya bawa bekal beberapa roti sandwich dan juga adalah sedikit dessert untuk makan bersama. Anak saya pula katanya nak ke tandas dan tak tahan. Oleh kerana saya tak tahu di manakah tempat yang sesuai, kerana di belakang kami ada masjid, tetapi pakaian kami tidak sesuai untuk memasuki masjid, kata Selasih. Jadi saya menemani anak saya untuk buang air kecil dekat pokok di belakang yang anda nampak sekarang ini. Pendengar Ria 897 FM, sebelum saya sentuh teruskan kisah dimaksudkan, kita diajar, kita dengar nenek moyang, ibu kita mengatakan jangan buang air kecil sembarangan. Nak lagi di belakang di pohon yang anda lihat. Jadi Selasih dan anaknya, khususnya anak Selasih, telah pun pergi ke pohon tersebut untuk buang air kecil ditemani oleh ibunya. Apa yang berlaku? Bila anaknya buang air kecil dalam keadaan menyangkung, ibunya berdiri di belakang. Teman-teman, apa yang berlaku adalah sesuatu perkara yang di luar jangkauan seorang ibu. Ibu menegur, "Siti, lama nak mak kencing. Siti, dari tadi duduk menyangkung ni. Siti. Ibunya memanggil anak beberapa kali, dan waktu itu ibunya sedar yang anaknya tidak seperti biasa. Pendengar-pendengar Ria 897, apa yang berlaku seterusnya? Ibunya menjadi takut
Selasih menjadi seram. Sekarang ini saya berada di dekatan dengan pohon yang disebutkan ini. Seluruh tempat ini memang cukup gelap. Baiklah. Ibunya berasa seram, kemudian meninggalkan anaknya yang sedang menyangkung seolah-olah sedang buang air kecil. Ibu toleh ke belakang, lari ke arah suami. Abang, sini bang. Suami berada di tepi pantai. Saya akan tunjukkan anda di mana sebenarnya suaminya berada. Sedang sibuk pasang umpan, sedang sibuk lontar umpan ke dalam air laut. Bila isteri datang ke arah suami terus dalam keadaan ketakutan tanya kepada isteri, "Kenapa dengan awak ni? Siti mana?" Bang, Siti bang. Pendengar Ria 897. Apa yang berlaku cukup menyeramkan apabila suami isteri lari kembali ke pohon belakang ini, di mana anaknya Siti buang air kecil dalam keadaan menyangkung dan ibunya menegur tapi anak tidak menyaut. Anaknya hilang dari pandangan. Apa yang berlaku bila abah ataupun suaminya memanggil Siti beberapa kali? Siti, mana Siti ni? Siti. Tiba-tiba isterinya terpekik. Abang! Pendengar-pendengar Ria 897. Siti berada di atas pokok dalam keadaan duduk sedang seolah-olah bermain dengan buaian, tapi dalam keadaan duduk di atas dahan, mengikut kisah daripada Selasih yang dikirimkan email kepada saya. Apa yang berlaku apabila suaminya ternampak anak berada atas pokok dan suami terperanjat? Bagaimana Siti boleh berada di atas pohon tersebut? Dipendekkan cerita, suami dan isteri lari ke surau berdekatan dengan pohon ini, kata Selasih. Mereka berdua mendapatkan bantuan seorang ustaz, seorang ahli masjid untuk datang membantu. Ahli masjid dan juga beberapa jemaah yang lain lari ke arah sini, dan apabila mereka sampai, Siti dah pun terbaring di atas tanah tepi pokok yang ada di belakang saya. Kemudian Siti bangkit setelah Pak Imam ataupun jemaah masjid membacakan beberapa kali Ayatul Kursi dalam keadaan tidak sedarkan diri. Casey, saya dengan suami serik nak datang tempat ni lagi. Lagi-lagi kalau keadaan nak buang air kecil. Itulah Casey pengalaman saya, kisah saya dalam kiriman email untuk Misteri Jam 12. Itulah kisah yang pertama dapat saya ketengahkan. Sekarang ini saya akan rakamkan video di sekeliling tempat ini dan saya akan tunjukkan di manakah suaminya memancing, mungkin khususnya tempat mana yang mereka baring. Saya tak pasti, tapi saya akan tunjukkan anda. Mungkin saya rasa mereka berada di tempat-tempat ini. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.